Ingat, siapa baca rukun qauli mesti kena bunyi. Rukun qauli dalam sembahyang ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, ketiga tahiyat akhir, keempat selawat dalam tahiyat akhir, kelima salam. 5 ni mesti berbunyi. Al-isma' binafsi, dengar telinga sendiri. Sekurang-kurangnya kalau takbir Allahu akbar, dengar. Alik lam lam he, alik kak berah, 8 huruf mesti dengar. Kalau dengar pak saja, pak tak dengar, tidak sah. Contoh Allah, tak sah sembahyang. Bila tidak sah sembahyang, wajib kena ulang balik. Tak ulang, kira tidak mengerjakan salat, diazab di dalam kubur. Kau angkat takbiratul ihram secara bisu, tidak sah. Ulama sepakat Allahu Akbar ini wajib berbunyi kerana dia rukun qauli. Rukun ni kalau kita tinggal, tak sah sembahyang. Suatu perkara yang mesti ada nak mengesahkan salat, dia diri pada juzuk salat itu sendiri. Jadi kalau mu takbir tidak ada lapah yang bersuara, tidak sah. Kerana kamu tidak dinamakan menyebut rukun qauli. Jadi sekurang-kurang kata ulama, biar dengar di telinga kita. Allahu Akbar. Hak tak sah mana? Itu Fatihah tak bunyi. Fatihah korok begitu. Tak sah sembahyang, melainkan kena baca Fatihah. Bacaan itu dilontarkan huruf hijaiyah daripada mulut keluar menghasilkan bunyi yang didengar pada telinga. Mek sini aku nak bagi ajak sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Salam Ramadan pada anda semua. Duk bergaduh berperang pasal politik sangat. Kan? Tak sudahlah sampai tak sudah ni. Kita ulang kaji sikit benda ni. Benda ni paling basic sepatutnya. Patutnya level-level korang dulu zaman tadika, zaman pasti tu dah settle lah benda ni. Tapi tak apalah, dah sampai tua pun tak reti-reti, tak bijak-bijak juga. Siapa? Kita lah, kita. Tunjuk diri masing-masing. Kita duk sibuk pasal akhir zaman, perang dengan Imam Mahdi apa semua. Tentang kita diri sendiri, fardu ain apa semua tak lepas lagi. Benda paling basic solat pun tak lepas lagi. Aku cakap ni untuk semua sekali. Tak kira parti mana, baik walanon, baik walaun, baik yang yang paling pro PAS ke, yang paling pro PKR ke, ini asalkan korang ni ada iman lagi kat hati tu, kau dengar ni apa benda ni. Pasal apa aku nak suruh dengar benda ni. UAI ni, siapa yang tak kenal UAI? Cecah juta pun tengok. Tapi kenapa tiap kali aku pergi masjid, ini jangan kata time tarawih, hak yang setahun sekali nampak kat masjid, ini yang datang 5 waktu ni, orang kata golongan-golongan sakaratul maut lah. Kan, ini bukan cerita umur 15 tahun, geng-geng Gen Z, boleh dimaafkan lagi lah orang kata. Kalau ikut logik tu jauh lagi lah masa dia tu, untuk dia kembali ke, untuk dia ulang kaji ke. Ini hak yang dah beruban, hak yang dah pergi Mekah banyak kali dah ni. Kita ni perang politik ke? Ni kau tolong, yang ni aku minta tolong sampaikan dan sharekan untuk mak kau, untuk ayah kau, datuk kau pun tak apa. Sebab apa? Sebab kalau tak pas ni, dia jadi sia-sia je. Kau 100 tahun semayang pun Allah tak kira. Kan? Siap kena azab lagi. Kalau atas izin Allah kena azab lagi. Macam mana agak-agak? Kan? Jadi tugas kita, tugas aku, khususnya tugas aku nak menyampaikan. Kan? Bila kita jadi orang Islam ni, tujuan kita antara lain menyebarkan hukum Allah ni, menyampaikan walau satu ayat. Kan? Aku ni tak pandai, aku bukan ustaz. Tapi aku ambil tanggungjawab tu sebab yang aku tahu, sefaham aku lah, tugas kita ni nak mendakwah apa semua ni, bukan kata mendakwah orang bukan Islam, menasihat apa semua ni, menegah kemungkaran apa semua ni, tertakluk pada seluruh yang ada kalimah dalam hati. Tak kira lah kau ni fasik ke, kau jenis tak semayang ke, tak puasa ke apa, tugas kau nampak benda mungkar, kau tegur depan-depan, sepatutnya lah. Termasuk diri aku yang bercakap lah, sepatutnya. Kan? Oleh kerana tak mampu nak bercakap, kau share lah video aku ni. Aku buat style macam jenis geng-geng kita juga. Kalau jenis bersopan santun dengan ucap, dengan kata-kata aluan alhamdulillah rabbil alamin, kadang tak sampai video tu. Kan? Itulah masalah kita ni. Tengok view juta-juta tapi kita tak menyampaikan. Itu masalah penyakit umat akhir zaman kat tu. Kan? Buat untuk amalan diri masing-masing. Semuanya nak jadi tasawuf, nak jadi wali apa semua seorang-seorang. Adik-beradik kau, sepupu sepapat kau, saudara mara kau tak sampaikan pun video dalam grup. Sebab apa? Sebab kita takut nanti kecil hati lah. Malu lah. Nak buat baik memang semua akan malu. Dia lebih malu daripada nak buat jahat. Zaman sekarang ni, akhir zaman, biasalah tu. Nak buat baik, bagi kat tablik lah, bagi dekat ustaz-ustaz lah. Bukan tugas ustaz-ustaz, sekiranya je ustaz-ustaz. Asal nak berdakwah je nak kena imam. Tak, semua sekali. Setiap diri kita ni masing-masing akan ditanya nanti, kau sampai ke tak hukum Allah ni? Kau sampai ke tak? Kau dakwah tak? Tanggungjawab tu bukan letak pada Firdaus Wong, Ustaz Ravi Abdullah ke, Profesor Dr. Ridwanti ke. Tu hak mu'alaf yang, tak adalah mu'alaf tu dulu lah mu'alaf kan. Pun kau tengok, berapa ribu orang dari orang Islam kan. Kau yang hak Melayu, kita ni lah khususnya, tak malu lah. Dia tak ada kena-mengena dengan kau ni sekolah kebangsaan ke, kau sekolah international ke, itu lain punya cerita. Kau pandai ke tak pandai lain cerita. Jadi kau sampaikan apa yang kau yakin. Takkan satu benda pun kau tak yakin. Kan? Tak ada yang ilmu langsung pada kau. Sebab kau, kita semua ni akan dipertanggungjawabkan ni. Sampai ke tak sampai kan. Risalah Nabi tu bukan terletak pada ustaz-ustaz, imam-imam. Kan? Terutama orang yang dah berkahwin. Suami-suami tu. Kau yang bertanggungjawab, bukan ustaz-ustaz yang tengok. Ustaz-ustaz ni membantu je.
Kan? Sebab itulah kalau bini-bini masing-masing tu agak-agak macam tak berapa nak elok agamanya apa semua, wajib bagi kau para lelaki ni keluar duit, cari masa, hantar dia, wajib keluarkan daripada rumah tu cari ilmu fardu ain. Sekarang ni tak ada istilah saya tak tahu. Tak ada masa kau nak kata tak tahu. Dalam dunia sekarang ni, bukan masanya kau nak kata tak tahu. Kau tak tahu jatuh dosa sampai matilah kau. Silap-silap tunggang langgang puasa apa semua tak ada pahala sebab ikut-ikutan. Agama ni, Islam ni bukan agama ikut-ikutan. Bukan datang-datang main follower, main on bluetooth, autopilot, jalan terus. Tak boleh. Setiap apa benda kau buat tu kena ada ilmu, kau kena faham. Bukan nak menghafal macam nak jawab exam. Kurang-kurang kau tahu. Niat, rukun, syarat sah, kau tahu. Kan? Bukan kau nak jawab exam, kau faham tak? Sebab itulah suruh dengar. Bila dah dengar bukan untuk diri sendiri je. Berapa ramai yang duk beramal sebab diri sendiri je. Tapi umat tak ambil tahu. Sebab itu, cerdik pandai agama ni ramai. Tapi semua nak jadi wali. Bukannya kecam golongan-golongan ni, semua kau nak harap tabligh, semua kau nak harap ustaz-ustaz. Tapi kau sendiri, tugas kau hakiki sendiri pada keluarga kau, pada anak bini kau, mak ayah kau, kepada masyarakat sekeliling kau, jiran-jiran kau. Takut. Bila nak bercakap benda baik, nak tegur takut. Tapi bila sound orang tengah jalan, main fuck orang tengah jalan, yang tu tak ada masalah. Itu steady. Muka viral pun tak ada masalah. Itulah kita umat akhir zaman. Siapa engkau engkau yang tengok video ni, seorang-seorang. Betul tak? Dia memang nak cakap benda ilmu agama ni memang kena macam ni, bagi terasa sikit. Memang kena bagi terasa. Kau sampaikanlah, share-sharekanlah video aku ni. Tak kira semua platform, sampaikan. Benda-benda macam ni aku tak pernah lagi suruh yang pasal politik apa semua ni nak sampaikan. Tapi bab agama macam ni, kau sampaikan. Di mana-mana masjid macam tu lah. Duk takbir sunyi lah. Daripada sebudak-budak manusia, sampai ketua-tua dah nak mati esok lusa. Silap mati dan semayang. Kan? Angkat takbir sunyi, Fatihah sunyi. Kalau tengok janggut, aduh, memang habis-habis tabligh dah ni. Kan? Habis-habis warak dah ni. Tapi benda basic macam tu, Al-Fatihahnya tak senyap, takbirnya senyap, rukun kauli, rukun fi'li. Kan? Aku ni tak pandai nak cakap, tapi kau dengar lah. Dengar benda aku cakap ni, patut kau rujuklah balik. UAI mana lah, ustaz-ustaz yang ustazah ke, ustaz ke yang mana kau rasa. Yang penting, selesa nombor 2. Yang pertama sekali, ahli sunnah wal jamaah. Jangan duk pelik-pelik pula lagi. Kan naik ke langit pula. Okey, dapat faham tu, setakat tu. Aku ni menyampaikan ni sebab sayang. Sebab sayang kat umat. Itu sepatut tugas korang, tugas kita semua. Kan? Ada masa kita perang lah. Ada masa buat amal ibadah ni, kita pastikan lah semua sampai. Makna, kalau dah sampai berjuta tengok video UAI tu, tapi masyarakat aku pergi mana-mana masjid pun macam tu juga ada. Yang duduk, yang dengar mentelaah 5 waktu tu pun macam tu juga. Jadi ilmu tu tak sampai lah. Aku harap ada orang tegur dan dia sendiri yang tak nak berubah. Jangan sampai ilmu tu tak sampai. Bila ilmu tak sampai, bermakna yang dengar juta-juta tu sekadar untuk diri sendiri je lah. Bukan untuk orang lain. Salah tu cara kita tu. Ilmu yang kita dapat tu kita wajib sebarkan, sampaikan kepada yang tak ada hadir pada majlis tu. Itulah baru betul. Itu yang Allah sayang. Kan? Bukannya jadi amalan diri sendiri, lepas tu kau duduk jadi tasawuf, ala situ jadi makrifat, kalau boleh terbang naik ke langit. Salah cara tu, kau tahu tak? Faham tak? Kau jangan salah faham. Kau kena sampaikan pada orang, nak ubah diri kau, ubah orang. Bukannya diri kau dah jadi baik, baru kau nak ubah orang. Dah, itu falsafah mana kau belajar tu? Kan? Kau jahat pun kau nasihat orang, tak ada masalah. Dah ada dah kisah-kisah Imam Syafi'i kena tegur dengan kan? Carilah kisah-kisah salafus saleh, kisah-kisah wali, kisah-kisah imam-imam muktabar apa semua, nasihat dalam agama apa semua, kan? Buat status juga, tapi bersuaralah bab-bab benda macam ni, bab-bab ibadah, bab puasa, benda-benda basic ni bukan nak cerita, nak tekankan semua sekali bangun qiyamul lail. Dan pada tok-tok imam selain daripada luluhkan sah, rapatkan sah tu, cuba sikit cakap Assalamualaikum, minta tolong jemaah semua sekali rukun kauli kita, takbir jangan sunyi, Al-Fatihah ingat, lepas tu jaga tumakninah, ringkas je. Kan? Tak pun buat kuliah 10 minit, sampailah 5 minit pun untuk basic, untuk yang pelepas dia orang ni, angkat solat dia tu, basic-basicnya angkat, Allah terima. Jangan jadi letih penat saja. Luruhkan saf, rapatkan saf ni, dia orang tak nak buat. Itu tak apa lagi makruh. Ni, hak yang fardu ni. Minta tolong para imam apa semua ni, tolong sampaikan ni dekat masjid surau mana-mana pun, video aku ni. Tolong tegur, pusing kat belakang, okey rapatkan saf, okey para jemaah sekarang diingatkan sekali lagi, diingatkan agar takbir biar berbunyi sekurang-kurangnya dekat telinga, rukun kauli kita, Al-Fatihah biar berbunyi apa semua, pak ringkas sikit, jaga tumakninah apa semua, jangan lebih daripada imam, jangan dahulu daripada imam, dah settle kan, dah dapat, okey jom solat. Habis cerita. Benda simple je, tak payah bayar, kan. Lepas diri kau. Kalau kita duk cerita tinggi sangat makrifat, naik ke langit apa semua, zikir 70,000 boleh terbang, bengkok besi-besi. Bukan kata ilmu tu tak bagus. Bawah tu tak lepas lagi. Ilmu tu tetap ilmu. Respect juga ilmu. Tetap ilmu, tapi diri kau sendiri tak lepas. Untuk solat pun tak lepas, untuk puasa pun tak lepas. Kau cerita terlalu jauh. Akhirnya nanti bukan nak cerita pasal tu, sempat tak tahu perang tu, mati dulu tu confirm dah. Hak yang kau solat tu, yang pada lepas balik tu siapa nak tanggung tu kalau tak sah sampai umur kau sekarang 40, 50, 60 tahun, 70, esok lusa nak mati. Kalau tak ada rahmat Allah, itu hak yang betul solat daripada muda sampai ke mati pun harap rahmat Allah masuk syurga. Ini kan pula kita ni solat dah tak betul daripada mula. Kau rasa kalau kau nak cerita kau duduk kat Amazon 1000 tahun dulu, Islam tak sampai lagi, tu lain cerita.
Yang orang-orang yang dah jadi apa Apache lah, apa benda lah yang dekat New Zealand apa semua orang asli tu, yang rambut mohawk apa semua Islam tak sampai lagi. Dia masuk syurga dulu. Faham tak? Hari ni kita ni segala benda dah ada. Kau tak boleh cakap kau tak tahu. Jadi kau dengar video tadi tu, kau amalkanlah. Kau sampaikanlah video ke ni pada segala generasi kau, member-member kau sampaikan. Ni bukan cerita, kau ni bajet alim. Lantak dia lah nak cakap bajet alim. Kan sekarang ni kau nak hidup berapa puluh tahun ni atas dunia ni. Kan esok dekat sana hak yang selama-lamanya kau tak mati-mati tu, baru nak menyesal, tak guna dah. Ni kau nak kejar populariti ke, kau nak kena caci maki kat atas dunia ni, hak puluh tahun ni. Nak malu apa? Mana masjid tunggu macam tu, imam dah nak ramai handphone kan, imam dah nak dekat ujung-ujung agak-agak setengah duk baca surah. Rasanya nak dekat rokok dah ni. Pak Allahu Akbar. Lepas tu imam pun rokok, duduk saja. Penat saja aja. Apa tak dapat. Baik hang pergi baik tidur, baik hang pergi bazar. Baik hang start motor pergi merempit. Bukan nak ajak lah. Kan? Berapa ramai? Itu bukan budak-budak je, sampai ketua dah tu. Anak pun dah masuk universiti dah masing-masing. Betul tak? Tu ya, selamat beramal lah. Perbaiki solat kita, perbaiki lah. Basic sekali rukun Islam kita, rukun iman kita tu. Perketatkan lah. Sebelum kau nak cerita zikir 70,000, sebelum kau nak cerita parang terbang, jangan terlalu duk bayangkan jauh sangat. Benda-benda yang ni dia cukup minat, tapi nak beramal tak minat. Kan? Dengar nasihat tak mau. Dengar video siapa berjuta-juta daripada ustaz tu, save, pergi share dekat grup-grup korang tu, grup family ke, grup motor ke apa, sampaikan lah. Nak kira orang ejek kau. Nabi tu dia baling tarik lagi. Kau baru kena ejek macam tu dah down dah tak nak sampaikan dah. Kan Islam ni bukan agama atas tingkah sembahyang untuk kau lepas hari kau. Jiran-jiran kau tak ambil tahu semua tu, semua kena tanya kat tu. Kau pergi sembahyang 10 kali 5 kali waktu saja, kau ajak tak jiran-jiran kau ajak tak budak-budak kampung tu, ada kau tegur tak? Kau ada ilmu dalam dada ni, kau tegur tak kesalahan yang terang-terang sebelah kau? Ada. Semua ditanya, bukan kira sembahyang kau, puasa kau lepas lah. Dah. Orang Islam ni bersaudara tu bukan sekadar saudara atas IC je, saudara sungguh-sungguh. Cubit per kanan, cubit per kiri. Pahala berangkai, dosa berangkai. Betul tak? Aduh, mana tuan-tuan guru apa semua ni, kan? Tak payah nak sembang jauh sangat, kan? Benda basic macam ni pun tak betul lagi dalam masyarakat kita ni. Itu saja. Assalamualaikum. Like, subscribe ke apa ikut suka hati korang lah. Sampai-sampaikan video ni. Roger.